Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi dengan usaha dakwah Nabi di kota Mekah. Baik tuan-tuan, Nabi hidup 63 tahun. Di Mekah, Nabi berdakwah 13 tahun, bahagi pada dua. 3 tahun yang pertama secara sir wa hazar, maksudnya secara diam-diam. 10 tahun selepasnya adalah secara terang-terangan. Nabi berdakwah 3 tahun di rumah. Nabi berdakwah 3 tahun tu mesti ada markas, mesti ada tempat Nabi berdakwah. Tak lain tak bukan di rumah sahabat nama dia Arqam ibn Abi Arqam. Arqam ibn Abi Arqam. Nabi berdakwah kat situ. Antara orang pertama yang masuk Islam di tangan Nabi ialah sahabat baik sendiri, Abu Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Antara orang yang masuk Islam juga, antara orang awam yang masuk Islam juga, dua orang kanak-kanak yang berada di rumah Nabi. Siapa dia? Bukan Anas Malik, bukan. Anas Malik nanti dekat Madinah kita akan jumpa dia. Antara orang yang terawal masuk Islam di tangan Nabi kanak-kanak iaitu Ali ibn Abi Talib, sepupu Nabi, dan juga Zaid Harisah. Zaid Harisah dan Ali ibn Abi Talib, kanak-kanak yang mula-mula masuk Islam. Perempuan yang mula-mula masuk Islam secara tak langsung, dia juga orang pertama yang masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Tak lain tak bukan siapa dia? Isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Baik, kat sini kita boleh ambil pengajaran, sampaikan ilmu agama dakwah pada orang terdekat dulu, isteri, kawan baik, anak-anak, sepupu, budak yang dekat dengan kita, nampak? Okey. Jadi Nabi mula berdakwah. Panjang lagi kisah kita ni, kita akan ringkaskan. Nabi mula berdakwah sampailah turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang wahai Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu, dan jangan engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrik itu. Waktu mula Nabi dapat ayat ni, kemudian Nabi pun mula berdakwah secara terang-terangan. Nabi naik atas bukit Safa satu hari. Nabi naik atas bukit Safa, Safa Marwah. Ingatlah siapa yang pergi sa'i, Safa Marwah. Nabi naik atas bukit Safa. Nabi guna satu ucapan, ya sabbaha, ya sabbaha. Nabi kata, ucapan tu tidak pernah digunakan orang melainkan untuk sesuatu yang sangat emergency, yang sangat important, very very important. Very very important Anas Malik. Alhamdulillah. Aduh, tak habis cerita lagi. Terima kasih. Okey, sambung. Okey. Ya sabbaha, ya sabbaha. Okey. Semua orang keluar. OKU keluar, orang tua keluar, wanita keluar, kanak-kanak keluar, semua berkumpul untuk dengar ucapan Nabi di atas bukit Safa. Nabi mulakan ucapan baginda. Nabi kata, wahai kaumku, wahai kaum Quraisy sekalian, hampa percaya tak kalau aku cakap di belakang bukit Safa ini ada tentera yang sedang menunggu untuk serang? Semua orang jawab, kami percaya wahai Muhammad, engkau al-amin, tak pernah tipu. Maka ketika itulah Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Buat kali pertama Nabi kata macam ni, sesungguhnya alam ini diciptakan oleh Allah, Allah Tuhan kita, dan aku adalah pesuruh Allah. Waktu Nabi mula menyampaikan dakwah tu tuan-tuan, orang semua diam dengar apa lagi Nabi nak cakap lepas ni, apa lagi Muhammad nak cakap lepas ni. Ketika mana Nabi nak sambung itulah datang orang yang paling celaka di kalangan ramai orang paling celaka. Sedangkan dia waktu Nabi dilahirkan, dia orang paling seronok. Dia bebaskan hamba dia yang terbaik, Suwaibah. Tak lain tak bukan Abdul Uzza, nama panggilannya Abu Lahab. Kita kenal Abu Lahab. Abu Lahab cakap apa? Tabban laka sa'irul yaum ya Muhammad. Celaka wahai kamu sepanjang-panjang hari wahai Muhammad. Alihazan jama'an tanah, adakah engkau kumpulkan kami disebabkan sebab yang remeh ni? Allah Akbar tuan-tuan. Kita waktu tu di kalangan orang ramai, dia memalukan Nabi, dia hina Nabi. Sebab tu lepas tu turun tabat yada abi lahab wa tab, celakalah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, ila akhir ayat. Termasuk isterinya bawa kayu bakar daripada api neraka. Wa yazubillah min zalik. Kemudian sampailah masa kita akan masuk siksaan yang diterima oleh sahabat-sahabat di Mekah.